Ada seorang ni nama Mae. Orang panggil apa orang panggil dia Mae Kepala Paip apa pasal? Pasal dia pergi rasmi Kepala Paip. Kepala Paip. Kepala Paip pun nak rasmi. Nah, dia cakap Kepala Paip pun kau nak rasmi Mae. Dia ngutuk-ngutuk saya. Lepas tu pasal ini, lepas tu saya nampak video tadi Mae Kepala Paip ni. Tak baik mal panggil dia panggil dia Paip. Tapi pasal dia pergi rasmi Kepala Paip So dia pergi, tadi ada orang hantar video, Mak kau pergi sampai Tanjung Bin nak tunjukkan pasal minyak tu lalu, dah tertinggal bas ke apa kau ni Mak Aduh. Kan dia pergi, saya nampak video tadi dia kata ini minyak ni, inilah Tanjung Bin, Tanjung Pelepas. Mak kau dah tertinggal bas, kau bawa keluar gua ke apa? Kan Anwar Ibrahim dah cakap, minyak tu daripada Pengerang. Pengerang tu diproses, bila diproses minyak itu minyak Malaysia. Faham tak? Dia orang ni bila dia dah malu isu ni, kan isu pasal minyak Filipina ni, saya ingat dia orang dah malu. Sebab mula-mula M10 keluarkan kenyataan. M10 cakap minyak ni bukan asal daripada Malaysia. Malam bila kita post benda yang posting yang MCMC tuduh saya remove tu, padahal saya tak remove. Remove Facebook atas arahan MCMC. Lepas tu bila kita dipanggil oleh MCMC nak rampas telefon, kita tanya, yang remove tu awak? Dia kata tuduh kita remove. Saya kata, lepas tu baru dia orang kata, oh ini department lain lah. Kau check lah dulu kan, betul tak? So, bila pasal posting tu, tiba-tiba M10 terus-terus meloncat, pergi bagi kenyataan bahawa minyak itu bukan berasal daripada Malaysia. So, sebab itu saya tanya, yang awak maksudkan minyak mentah ke minyak diesel? Sebab yang Filipina kata tu minyak diesel. Kalau awak, lepas tu dia malulah bila kita tanya macam itu. Dan kemudian subsequently Menteri Filipina cakap certificate origin tu datang daripada Malaysia. Dan Anwar Ibrahim sendiri mengaku kata benda ini daripada Pengerang dan diproses di Pengerang. So di mana benda ini diproses, itulah diesel itu keluar. Lepas itu bila dia orang ni malu, saya tengok geng-geng kerajaan ni semua malu. Itu yang dia macam-macam benda dia cuba spin lah. Dia mula-mula dia kata macam ni, minyak itu bukan minyak kerajaan, dia kata. Lepas tu itu yang ada orang fitnah saya tu, beberapa orang fitnah kata Syam Jalil kata ini minyak kerajaan dan minyak Petronas. Saya tak pernah cakap minyak tu minyak kerajaan, minyak Petronas. Dia orang sendiri yang malu. Dia pula buat naratif kononnya minyak ini bukan minyak kerajaan, minyak ini bukan minyak Petronas. Lepas itu ada satu tu yang video satu lagi tak masuk akal ni Lan. Dia kata apa tahu? Dia kata dia tunjuk dalam video tu muka saya ni. Lepas tu dia pergi buat video pump station pump diesel ni. Dia kata ini bukanlah minyak diesel subsidi, daripada pump station diesel ini. Minyak memang lah. Kau ni bila nak buat video kasi masuk akal sikit, nak pindah orang ni. Aduh, mana 52 juta liter diesel? Takkanlah orang nak pergi ambil. Kau ingat apa, ini seludup pakai 4x4 ke pergi hantar Filipina? So macam-macam fitnah yang telah dilemparkan kepada saya dan rakan-rakan sebab dia nak cover line lah. Dia tak boleh nak cover. Dia kata ini bukan minyak kerajaan, ini bukan, ini dia panggil gaslighting. Gaslighting ni apa? Cubaan memanipulasi lah. Dia nak cover bukan minyak kerajaan, ini bukan minyak Petronas, ini bukan daripada petrol pump. Lepas tu bila Anwar Ibrahim sebut ini daripada Pengerang, diesel daripada Pengerang, lepas itu kan keluar pula dah cerita apa ke benda ni, kata ini bukan minyak daripada perut bumi Malaysia. Allah, dah perut bumi dah pula. So maksud dia cuba cover lah, perut bumi dah pula. So dia nak tutup ni, gali lubang tutup lubang. Dia tutup kemaluan lagi dia nak tutup kemaluan lagi, dalam benda tu jadi lagi banyak dia ni malu. Itu saya tengok. So perut bumi itu, sebab itu daripada original awal. Kamu ni bawa keluar gua atau bawa masuk apa ni, Pami Padil lah cakap itu maksudnya kamu tak faham isunya diesel tu daripada mana. Kalau kamu kata perut bumi, tak ada minyak terus-terus keluar dari perut bumi jadi diesel.
Kalau kamu kata minyak mentah di Malaysia yang daripada pump petrol station kita ni pun asalnya bukan daripada perut bumi Malaysia, minyak mentah itu. Kan kita dah cakap, kita import minyak yang berat-berat daripada Middle East, kita proses di sini, barulah dia jadi diesel. Macam roti canai lah. Tepung itu kita beli daripada India, tapi kita buat roti canai itu di sini. Itu roti canai Malaysia lah. Tak ada orang pun cakap roti canai ni perut bumi, asal dia perut bumi India ke apa ke benda. Tak ada orang cakap. So dia dah malu tau. So bila dah malu, tapi yang advance punya tahap kemaluan tertinggi, saya ingat Mak Paip ni lah. Sampai dia sanggup, dia duduk mana ni man, Mak Kepala Paip ni? Kedah. Kau duduk Kedah, Mak So dari Kedah ni sanggup pergi Tanjung Bin. Mak kita makan dulu sementara tunggu muda pas. Sulan, dia daripada Kedah. Saya ingat dia dah tahap kemaluan dia tertinggi lah, saya ingat. Dah habis goreng. Dia tahu dia fitnah saya rasa. Kan? Dia cakap macam-macam. Tahu. Lepas tu dia dah malu. And then sampai dia nak tunjuk double down, triple down dia punya ni. Dia sanggup pergi buat video turun ke Tanjung Bin. Yang kau pergi Tanjung Bin buat apa? Anwar kan kata Pengerang. Kau ada pergi Pengerang? Dia ada pergi Pengerang ke man? Ada. Tak perasan lah pula kan kita kan. Tapi setahu saya dia tak pergi Pengerang. Anwar 2 kali cakap minyak tu dia Pengerang, Kau pergilah Pengerang. Pengerang dengan Tanjung Bin tu jauh. 170, satu dekat 200 km lah. Kan mana? Dekat 2 jam. So minyak itu diproses di Pengerang, Kau pergi Tanjung Bin tunjuk tu buat apa? Dah balik ke belum, Patah balik. Aduh, on the way balik untuk merasmikan Kepala Paip di Kedah. Kau pergi singgah Pengerang. Macam-macam dia orang ni fitnah gitu